tu dia pokok runtuh. Ini ada bahaya juga ni. Pokok-pokok. Jalan. Ingat boleh tahan tadi, terkejut ke? Aku nak terus. Masuk Subang Jaya. Oh, jam kan? Macam biasalah pukul 6 ke arah KL. Banjir. Tak banjir kot. Sebab tadi hujan. Tapi tak adalah dapat ura-ura banjir ke, tak adalah. Tapi risau juga ni. Pasal jalan dekat Federal ni, dia punya jalan motor ni lain macam sikit kadang-kadang tu. Dia ke bawah kan kadang-kadang tu, jadi banjir. So bila banjir nak redah tu tak tahulah kan, tapi bahaya kalau kita redah. Pasal jalan dia licin, kadang-kadang tu lubang tak nampak. Risau juga. Tapi itulah, kita tawakal je. Oi, ranting-ranting ni. Aku suka sebenarnya ikut jalan motor kalau aman-aman macam ni kan. Jalan tak rosak ke. Oh, ni ada air pak. Nak buat laju pun tak boleh guys. Jalan licin. Air pisah pasir ni. Ni kesan-kesan banjir lah ni. Aku sebenarnya nak ke arah Jalan Puchong ni, dekat KL tu. Di event ni. Ni kat sini. Ni selalu juga air bertakung. Kalau hujan lebat, air boleh bertakung. Itu yang ada rider tu, dia lalu je, dia jatuh juga. Slow macam mana pun sebab dia floating kan. Dia akan ada kesan-kesan licin tu yang bahaya tu. Sini pun sama kat ni. Ini dia boleh jadi kat. Banyak betul lah line kuning kat sini. Tu dia pokok runtuh. Ini ada bahaya juga ni. Pokok-pokok kat atas ni boleh runtuh. Ni jalan yang bahaya ni. Jalan kat sini licin. Takut-takut ada minyak kat sini. Tiba-tiba licin. Kasar-kasar luar banjir pun bahaya kat sini. Alamak, salah jalan. Baru naik atas ni. Aduh lah, map ni kenapa tak beritahu? Stress betul lah map ni. Lagilah tahu. Aduh lah, dah salah jalan dah ni. Seri Pertama. Meter tak menyala dah. Aduh ada wayar cabut ni. Ada nak hujan tadi terus tak menyala meter. Jalan Templar. Aduh, meter padam pula dah.
Wiring ke apa ni? Dah padam, dia terlalu malap sampai tak nampak apa. Hoi 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 hoi. Janganlah, orang tengah hijau lah. Aduh lah. Orang tengah hijau ni, babe. Oh, ambulans. Okey. Patutlah. Aduh. Gila aja. Bulatan ni apa ni? Wih, boleh tahan jam kat sini. Rumah besar-besar sini, orang kaya. Aduh, menghadap lah aku jam. Bismillah. Ui, jamnya.